Pekerja ni memang begitu. Tak kisahlah warga asing ke, orang asal ke, sama saja. Sebab dia hidup untuk survival. Namun begitu, ada perbezaan dia. Kalau warga asing ni, dia bekerja dalam walaupun tempoh yang singkat, contohnya 6 bulan, mereka ni boleh bekerja dengan baik. Tapi kalau warga asal ke, warga tempatan ke, mereka ni dalam tempoh 6 bulan tu macam-macam mahal lah. Jadi di situlah orang kata dia ada pro dan kontra di situ. Kalau mereka rasa mereka nak pergi, mereka akan pergi je tanpa memberitahu. Mungkin mereka rasa di tempat baru tu aman, bahagia, sentosa. Ia sebenarnya lebih kepada kekurangan pengalaman dalam kehidupan. Sebab mereka tak nampak. Itu biasalah. Tapi bagi saya sebagai owner business, kita kena tenang, relax. Sebab Allah tetap akan beri kita ujian dan cabaran. Ini yang dikatakan business. Mungkin Allah akan bagi pekerja yang lebih terbaik. Jadi kita fikir positif. Kalau korang nak tanya Allah ya ni, siapakah pekerja yang paling lama? Akulah. 6 tahun aku boleh kekal di sini. Bukan aku ni owner, cuma berpegang prinsip, semangat, fokus dan juga konsisten.